Okay, sekarang ni kita nak buka lampu LED ni. Nak tukar papan pelik dia. Ni spana dia ni. Spana 5 ni. Allen key. Okay, sekarang ni kita dah buka dah. 1 skru, 2 skru, 3 skru. 3 skru nak kena buka ah. 3 skru. Okey, 3 skru ah, 3 skru. Okey, ni yang rosak ni Yang rosak ni kita tak tepi dulu. Ni yang baru beli, ni yang baru beli. Ni yang baru beli. Kita terapasang dulu, okey. Pegang ni. Kita rekam. Ini tekan beri ni, nyala tak? Tutup dulu. Okey, nyala ah. Okey, nice. Okey, tutup. Okey, mula-mula kita sambung wayar ni, nak pasang balik dia, sambung wayar ni. Okey. Pasang wayar tu. Kita pun tutup. Tutup ah. Ambil skru ni 3 biji, 4 biji skru. Biji skru, letakkan. Okay, letak sikit-sikit dulu, Okay, video Okay, pasang lampu bawah ni, lampu reverse. Lampu reverse segenar. Okey, segenar. Okey, siap. Dari 3 ni. 1 2 3. Masukkan lubang ni. 3 Okey, nak buka lampu LED dalam ni kena pakai spana Allen key ni Okey, dekat DIY ada jual ni RM10 lah. Kalau tak cukup tu, lupakanlah nak backing kereta tu. Okey, terima kasih. Jangan. Okey, tutup. Okey, tekan. Okey, jap. Okey, tekan. Okey, tekan. Okey, lepas. Tekan. Okey. Okey, beres. Thank you. Okey, duduk Lampu reverse. Okey.